Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati, iaitu Puan Nasjida serta rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Uzma Husna binti Nur Hasini dari unit Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tentang topik pentafsiran berterusan tugasan 2 dari subjek pengantar pengajian pendidikan. Baiklah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM mempunyai dua aspirasi, iaitu aspirasi murid dan juga aspirasi sistem pendidikan. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai aspirasi murid, iaitu berkenaan identiti nasional dan juga kemahiran memimpin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada slide ini saya akan menghuraikan tentang aspek kemahiran memimpin berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM secara lebih jelas. Hadirin sekalian, PPPM menekankan pembangunan sistem pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan murid yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga berkemahiran serta mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi. Jika diteliti dengan lebih mendalam, penekanan ini menunjukkan bahawa pendidikan masa kini tidak lagi berfokus kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya turut memberi perhatian kepada pembangunan insan secara holistik. Seterusnya, guru berperanan sebagai pemimpin pendidikan yang mempengaruhi perkembangan intelek, sosial dan potensi murid. Peranan ini melangkaui fungsi tradisional sebagai penyampai ilmu. Secara analitikalnya, guru bertindak sebagai pembimbing, fasilitator dan juga model sosial yang membentuk cara murid berfikir dan bertindak. Namun demikian, secara kritisnya, jika guru tidak memiliki kemahiran kepimpinan yang kukuh, proses pembelajaran mungkin menjadi lebih pasif dan kurang berkesan, sekaligus menjejaskan perkembangan murid secara menyeluruh. Selain itu, kemahiran memimpin guru merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kualiti pendidikan sekolah. Pembelajaran yang kondusif, sistematik dan berfokus. Namun begitu, cabaran seperti kekangan masa, beban tugas dan kepelbagaian tahap murid memerlukan guru yang sentiasa bersikap reflektif dan adaptif dalam melaksanakan peranan ini. Baiklah, seterusnya saya akan menghuraikan dengan lebih mendalam tentang peranan kemahiran memimpin dalam kalangan guru berdasarkan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pertama, guru berperanan sebagai instructional leader atau pemimpin pembelajaran dalam bilik darjah. Peranan ini menuntut guru bukan sekadar menyampaikan isi kandungan, tetapi mengawal arah dan kualiti pembelajaran Jadi secara lebih analitikal, keberkesanan kepimpinan guru dapat dilihat melalui keupayaan mereka memilih strategi pedagogi yang bersesuaian dengan keperluan murid yang pelbagai. Misalnya, penggunaan pembelajaran berpusatkan murid bukan sahaja meningkatkan pelibatan, malah menggalakkan lagi pemikiran aras tinggi mereka. Dalam hal ini, guru perlu membuat keputusan profesional secara berterusan. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan guru dalam bilik darjah adalah dinamik dan berasaskan refleksi kritis, bukannya bersifat rutin semata-mata. Seterusnya, guru juga memainkan peranan sebagai pembimbing dalam membentuk kepimpinan murid. Jika dilihat secara lebih mendalam, proses ini bukan berlaku secara spontan tetapi memerlukan perancangan dan bimbingan yang sistematik. Pemberian peranan seperti ketua kelas atau ketua kumpulan hanyalah langkah awal. Yang lebih penting ialah bagaimana guru membimbing murid membuat keputusan, menyelesaikan konflik dan berkomunikasi secara efektif. Oleh itu, guru perlu bertindak sebagai fasilitator yang memupuk autonomi murid secara berperingkat agar mereka benar-benar berkembang sebagai pemimpin yang berdaya saing. Bukan itu sahaja, guru juga perlu menunjukkan kepimpinan profesional dalam komuniti sekolah. Dalam konteks ini, kepimpinan tidak lagi bersifat individu tetapi kolaboratif. Guru yang efektif bukan sahaja meningkatkan amalan pembelajaran sendiri, malah menyumbang kepada peningkatan rakan sejawat melalui perkongsian ilmu dan amalan terbaik. Secara analisisnya, budaya kolaboratif ini mampu mewujudkan komuniti pembelajaran profesional yang berterusan. Namun, cabaran yang sering timbul ialah kekakalan masa dan sikap individu yang kurang terbuka terhadap perubahan. Oleh itu, guru perlu mempunyai kesedaran profesional yang tinggi untuk melihat kolaborasi sebagai satu keperluan, bukan pilihan. Dan yang terakhir iaitu, guru turut berperanan
sebagai ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, perubahan berlaku dengan sangat pantas. Guru perlu bersedia untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru serta pendekatan pembelajaran abad ke-21. Namun secara kritisnya, penggunaan teknologi tanpa kefahaman pedagogi yang jelas boleh menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Oleh itu, kepimpinan guru dalam aspek ini bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi memastikan teknologi betul-betul meningkatkan kualiti pembelajaran. Guru juga perlu berani mencuba inovasi, menilai keberkesanannya dan melakukan penambahbaikan secara berterusan. Jadi berdasarkan perbincangan ini, jelaslah bahawa kemahiran memimpin dalam kalangan guru merangkumi pelbagai dimensi daripada bilik darjah, pembangunan murid, kolaborasi profesional hinggalah kepada peranan sebagai ejen perubahan. Kesemua dimensi ini saling berkait dan memerlukan tahap kompetensi yang tinggi serta pemikiran yang reflektif. Baiklah, hadirin yang dihormati, seterusnya saya akan menghuraikan kesan kemahiran memimpin guru terhadap perkembangan murid secara lebih mendalam. Pertama, kepimpinan guru mampu meningkatkan lagi keyakinan diri murid. Dalam konteks ini, guru yang berperanan sebagai pemimpin bukan sahaja memberi arahan, tetapi mewujudkan ruang yang lebih selamat untuk murid bersuara. Secara analisisnya, apabila murid diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan membuat keputusan, mereka akan berasa lebih dihargai dan diiktiraf. Hal ini seterusnya membina keyakinan diri secara dalaman, bukan sekadar luaran. Namun, jika guru terlalu dominan dan tidak memberi ruang kepada murid, perkembangan keyakinan ini boleh terbantut. Oleh itu, keseimbangan ini antara kawalan guru dan autonomi murid amat penting. Yang kedua pula, kepimpinan guru turut membangunkan kemahiran pemimpin dalam diri murid. Hal ini berlaku apabila guru merancang aktiviti yang melibatkan peranan kepimpinan sebagai ketua kumpulan atau pengurusan projek. Dari sudut kritisnya, kemahiran ini tidak terbina hanya melalui pelantikan jawatan semata-mata, tetapi melalui pengalaman sebenar dalam mengurus, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Oleh itu, guru perlu membimbing murid secara berterusan agar mereka bukan sahaja memegang peranan tetapi memahami tanggungjawab dan implikasi dalam setiap tindakan yang diambil. Di samping itu, kepimpinan guru juga berkesan meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama murid. Dalam pembelajaran abad ke-21, keupayaan berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan merupakan kemahiran yang sangat penting. Secara analitikalnya, guru yang mengamalkan pendekatan kolaboratif seperti pembelajaran kooperatif dapat menggalakkan lagi interaksi yang aktif antara murid-murid. Melalui proses ini, murid belajar untuk mendengar, memberi pandangan serta menghormati idea orang lain. Namun begitu, tanpa pemantauan guru yang efektif, aktiviti kumpulan boleh menjadi tidak seimbang apabila hanya segelintir murid yang dominan. Justeru, kepimpinan guru diperlukan lagi untuk memastikan pelibatan yang menyeluruh. Dan akhir sekali, kepimpinan guru memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah dan nilai murni murid. Guru bukan sahaja mengajar secara formal, tetapi turut menjadi teladan kepada murid dalam tingkah laku seharian. Secara kritisnya, nilai seperti disiplin, integriti dan tanggungjawab lebih berkesan dipelajari melalui pemerhatian dan pengalaman berbanding pengajaran secara teori semata-mata. Di samping itu, kepimpinan guru juga meningkatkan motivasi dan pelibatan murid dalam pembelajaran. Guru yang berkarisma dan berwibawa mampu mewujudkan suasana yang lebih kondusif secara merangsang minat murid. Dari perspektif analisis, motivasi murid bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor dalaman tetapi juga persekitaran pembelajaran yang dibentuk oleh guru. Jadi jelaslah bahawa kepimpinan guru memberi impak yang menyeluruh terhadap perkembangan murid, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga aspek sahsiah, sosial dan emosi. Oleh itu, pengukuhan kemahiran pemimpin dalam kalangan guru perlu terus diberi perhatian agar matlamat pendidikan negara dapat direalisasikan secara holistik. Seterusnya kita bergerak lagi kepada aspek aspirasi yang seterusnya, iaitu tentang identiti nasional berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
PPM menekankan pembentukan identiti nasional sebagai satu elemen penting dalam melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang kukuh, semangat patriotisme serta menghargai kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia. Identiti nasional berfungsi sebagai asas perpaduan negara dalam masyarakat yang berbilang kaum, bahasa dan agama. Guru juga berperanan sebagai ejen sosialisasi nilai kebangsaan dalam membentuk kesedaran kewarganegaraan murid. Secara analisisnya, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi turut membentuk cara murid berfikir, berinteraksi dan memahami masyarakat sekeliling. Namun begitu, sekiranya guru gagal menjadi contoh yang teladan yang baik, proses sosialisasi ini boleh menjadi kurang berkesan. Oleh itu, pendekatan yang holistik dan berterusan amat diperlukan bagi memastikan murid bukan sahaja memahami tetapi benar-benar menghayati identiti nasional dalam kehidupan seharian. Baiklah, mari kita bergerak kepada peranan guru dalam merealisasikan aspirasi pembentukan identiti nasional. Pertama, guru berperanan dalam menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan murid. Peranan ini tidak seharusnya terhad kepada penyampaian fakta sejarah semata-mata, tetapi perlu melibatkan pendekatan yang lebih bermakna dan kontekstual. Jadi secara analisisnya, apabila murid hanya menghafal peristiwa sejarah tanpa memahami nilai di sebaliknya, semangat patriotisme yang terbina adalah bersifat superficial. Oleh itu, guru perlu menghubungkan kandungan pelajaran dengan realiti semasa, seperti membincangkan kepentingan kedaulatan atau tanggungjawab sebagai warga negara. Aktiviti seperti sambutan Hari Kebangsaan dan nyanyian lagu patriotik juga perlu disertai dengan refleksi agar murid benar-benar menghayati makna kemerdekaan itu. Seterusnya, guru turut memainkan peranan penting dalam memupuk nilai perpaduan dan toleransi dalam masyarakat majmuk. Jadi, dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum ini, bilik darjah merupakan ruang sosial yang penting untuk membina kefahaman antara budaya. Secara kritisnya, perpaduan tidak akan terbentuk hanya melalui slogan atau arahan, tetapi melalui interaksi dan pengalaman sebenar. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti kolaboratif yang melibatkan murid daripada latar belakang yang berbeza, supaya mereka dapat belajar menghormati perbezaan dan membina kepercayaan antara satu sama lain. Seterusnya, guru juga bertanggungjawab dalam membentuk jati diri dan nilai moral yang positif dalam kalangan murid. Dari sudut analitikal, pembentukan nilai tidak boleh berlaku secara teori semata-mata, tetapi memerlukan konsistensi dalam amalan harian. Guru sebagai model sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku murid. Oleh itu, setiap sikap seperti kejujuran, disiplin dan tanggungjawab perlu ditunjukkan secara nyata dalam interaksi harian. Secara kritisnya, ketidaksejajaran antara kata dan tindakan guru juga boleh menjejaskan keberkesanan pembentukan nilai. Kerana apa? Kerana murid cenderung menilai melalui pemerhatian mereka. Di samping itu, guru juga berperanan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai simbol identiti nasional. Bahasa Melayu bukan sekadar simbol, bukan sekadar medium komunikasi, tetapi juga lambang perpaduan dan jati diri negara. Namun demikian, dalam era globalisasi, penggunaan bahasa asing semakin meluas, sekaligus mencabar kedudukan bahasa kebangsaan kita. Oleh itu, secara analisisnya, guru perlu mengimbangi keperluan penguasaan bahasa global dengan memartabatkan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dan berkesan dalam bilik darjah juga, serta aktiviti sekolah yang dapat membantu murid menghargai bahasa tersebut sebagai sebahagian daripada identiti mereka. Jadi secara kesimpulannya, kejayaan merealisasikan aspirasi identiti nasional dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia amat bergantung kepada keupayaan guru mengintegrasikan nilai patriotisme, perpaduan, moral dan bahasa dalam proses pendidikan. Baiklah, kita terus kepada implikasi kepada murid. Pertama, pembentukan identiti nasional dapat memperkukuh semangat patriotisme dalam kalangan murid. Murid akan memahami sejarah dan perjuangan tokoh negara bukan sahaja memperoleh pengetahuan, tetapi membina kesedaran emosi terhadap nilai kemerdekaan dan kedaulatan negara. Namun demikian,
Jika pengajaran hanya berfokus kepada hafalan fakta semata-mata, semangat patriotisme yang terasa mungkin bersifat dangkal dan tidak berkekalan. Oleh itu, pemahaman yang mendalam serta penghayatan nilai perlu diberi penekanan agar murid benar-benar memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara. Yang kedua pula, pembentukan identiti nasional turut membentuk jati diri murid sebagai warga negara Malaysia. Dalam hal ini, murid bukan sahaja mengenali siapa diri mereka, tetapi memahami peranan dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat. Jati diri yang kukuh membolehkan murid membuat keputusan yang beretika serta menyumbang kepada kesejahteraan negara. Tanpa kesedaran ini, murid mungkin cenderung bersikap individualistik dan kurang peka terhadap kepentingan bersama. Seterusnya, identiti nasional juga meningkatkan lagi kesedaran terhadap kepelbagaian budaya. Malaysia sebagai negara yang majmuk menuntut setiap individu untuk memahami dan menghormati perbezaan. Jadi secara meluasnya, pendedahan kepada kepelbagaian budaya melalui pendidikan ini dapat mengurangkan lagi prasangka dan stereotip dalam kalangan murid. Namun begitu, kesedaran ini perlu disertai dengan pengalaman interaksi yang sebenar agar nilai toleransi dan keterbukaan itu dapat dibina secara autentik. Bukan itu sahaja, pembentukan identiti nasional ini juga berupaya dalam mengukuhkan nilai perpaduan dan kerjasama dalam kalangan murid. Melalui interaksi sosial dan aktiviti bersama, murid dapat membina hubungan yang harmoni tanpa mengira latar belakang. Jadi dari sudut kritisnya, perpaduan yang sebenar memerlukan sikap saling mempercayai dan menghormati, bukan sekadar wujud dalam situasi formal. Oleh itu, pengalaman kolaboratif yang dirancang dengan baik amat penting untuk memastikan nilai ini benar-benar dihayati. Seterusnya, memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Seterusnya, identiti nasional turut memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Bahasa Melayu berfungsi sebagai medium komunikasi yang menyatukan rakyat. Secara analisisnya, penggunaan bahasa kebangsaan yang konsisten dapat memperkukuh rasa kebersamaan dalam kalangan murid. Jadi, dalam era globalisasi ini, cabaran penggunaan bahasa asing perlu diimbangi dengan usaha memelihara kedudukan bahasa Melayu agar tidak terpinggir sebagai identiti negara. Kesimpulannya, usaha membentuk identiti nasional dalam kalangan murid bukan sahaja membantu dalam memperkukuh jati diri dan semangat patriotisme, malah menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Oleh itu, peranan pendidikan dalam aspek ini perlu dilaksanakan secara bersepadu supaya dapat melahirkan generasi yang bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berdaya saing di peringkat global. Baiklah, kita bergerak kepada penggunaan teknologi digital dalam pembinaan identiti guru berjiwa pendidik. Teknologi digital berperanan sebagai pemangkin transformasi pendidikan abad ke-21 dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi perlu dilaksanakan secara beretika, bertanggungjawab dan bermakna bagi menyokong perkembangan murid secara holistik. Integrasi teknologi mencerminkan identiti guru yang inovatif, adaptif dan responsif terhadap keperluan pendidikan semasa. Jadi penggunaan teknologi yang berkesan bukan sahaja meningkatkan kualiti PDP, malah membentuk guru yang progresif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Berikut merupakan kelebihan penggunaan teknologi dalam pendidikan pembelajaran abad ke-21. Pertama, teknologi berperanan dalam menggalakkan pembelajaran kolaboratif. Melalui penggunaan platform digital, interaksi antara murid tidak lagi terhad kepada ruang fizikal bilik darjah. Secara analisisnya, teknologi membolehkan murid untuk berkongsi idea, berbincang dan menyelesaikan masalah secara kolektif dalam masa nyata atau secara asinkronus. Hal ini selaras dengan keperluan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi dan kolaborasi. Namun begitu, secara kritisnya, tanpa bimbingan yang jelas, pembelajaran kolaboratif ini boleh menjadi tidak seimbang apabila hanya sebahagian murid yang aktif, manakala yang lain adalah pasif. Oleh itu, peranan guru sebagai fasilitator amat penting untuk memastikan lagi penglibatan yang menyeluruh dan berkesan antara murid. Yang kedua pula,
Penggunaan teknologi turut meningkatkan profesionalisme guru. Dalam era digital, guru tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata. Sebaliknya, perlu sentiasa meningkatkan kompetensi digital mereka. Secara analitikal, penguasaan teknologi mencerminkan sikap guru yang progresif, inovatif dan komited terhadap pembangunan diri. Hal ini juga membolehkan guru menyesuaikan lagi strategi pengajaran mengikut keperluan semasa. Namun demikian, cabaran seperti kekangan masa, kemahiran dan asas teknologi boleh menjejaskan usaha ini. Oleh itu, sokongan perterusan melalui latihan dan pembangunan profesional amat diperlukan bagi memastikan guru mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif. Baiklah, seterusnya, teknologi juga memperkukuh pembelajaran kendiri murid. Dengan akses kepada pelbagai sumber digital seperti video, e-buku dan platform pendidikan, murid tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada guru sebagai sumber utama ilmu. Jadi, pendekatan ini menggalakkan murid menjadi lebih berdikari, proaktif dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Namun begitu, kebebasan ini juga memerlukan kemahiran pengurusan diri yang baik. Tanpa bimbingan, murid mungkin terdedah kepada maklumat yang tidak sahih atau kurang berkualiti. Oleh itu, guru perlu membimbing murid dalam nilai kesahihan sumber serta mengurus pembelajaran secara berkesan. Dan terakhir sekali, teknologi berperanan dalam menghubungkan pembelajaran dengan dunia global. Melalui capaian internet, murid dapat mengakses maklumat antarabangsa serta memahami isu semasa dari pelbagai perspektif. Secara analitikal, pendedahan ini membantu murid membina pemikiran global dan meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya serta cabaran dunia. Namun demikian, pendedahan tanpa penapisan boleh membawa kepada salah faham atau penerimaan nilai yang tidak selaras dengan konteks tempatan. Oleh itu, guru perlu berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid menilai dan mentafsir maklumat secara kritis. Sebagai kesimpulan, integrasi teknologi dalam pendidikan bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran, malah membentuk murid yang berkemahiran tinggi, berdikari dan berfikiran global. Oleh itu, semua pihak khususnya guru perlu memainkan peranan aktif dalam memastikan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup, kejayaan pendidikan negara bergantung kepada keupayaan guru memimpin secara menyeluruh. Kemahiran memimpin, pembentukan identiti nasional dan juga penguasaan teknologi saling melengkapi untuk membangunkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, sosial dan juga moral. Segala usaha ini memerlukan komitmen, refleksi dan inovasi berterusan dalam kalangan guru agar pembelajaran menjadi impak sebenar. Dengan itu, guru bukan sahaja membentuk kecemerlangan akademik, malah melahirkan generasi berakhlak mulia, berdikari, berdaya saing dan berjati diri tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.